Permintaan yang terakhir, yang keempat. Ahli neraka mereka dah minta daripada malaikat penjaga neraka, tak boleh. Mereka minta daripada Sayyidina Malik alaihissalam, tak boleh juga. Mereka minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar daripada syurga, tak boleh juga. Daripada api neraka, tak boleh juga. Last sekali, permintaan yang terakhir. Wanada ashabun nari ashabal jannati. Bila tak boleh keluar, mereka panggil ahli syurga. An afidu alaina minal ma' atau mimma razaqakumullah. Afidu maksudnya tuang. Syurga ke atas, api neraka kat bawah. Mereka minta daripada ahli syurga untuk tuang ke atas mereka. An afidu alaina minal ma', daripada air syurga. Atau mimma razaqakumullah, ataupun daripada apa-apa yang ada dalam syurga yang Allah SWT kurniakan kepada kamu. Apa jawab ahli syurga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ahli syurga mereka beritahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kedua-duanya, air ataupun apa-apa yang Allah SWT kurniakan kepada mereka, ke atas orang kafir. Selepas permintaan yang terakhir tu, mereka dah tak ada harapan lagi untuk keluar daripada api neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kita mohon, kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan tidak golongkan kita daripada golongan ahli neraka. Assalamualaikum.